Pernah tak anda terfikir tentang Majlis Raja-Raja? Hari ini, kita akan lihat sejarahnya yang cukup menarik. Jom kita kaji evolusi Majlis Raja-Raja dari zaman kolonial British sampailah ke kuasanya hari ini. Semuanya bermula pada tahun 1897 dengan sebuah institusi yang dipanggil Durbar. Durbar ni, ia macam satu persidangan rasmi Raja-Raja Melayu dengan pentadbiran British untuk bincang hal ehwal negeri. Pada awalnya, majlis ini dipengerusikan oleh British bersama 4 Raja Melayu dan pegawai-pegawai British yang lain. Cadangan melayan Union ini satu ancaman besar sebab kuasa Raja-Raja akan dipindahkan kepada mahkota British. Tapi, Raja-Raja Melayu menentang. Mereka berjaya tubuhkan majlis di bawah kawalan mereka sendiri pada tahun 1948. Inilah detik bersejarah yang menjamin dan mengukuhkan kedudukan Raja-Raja dalam Persekutuan Tanah Melayu. Lihatlah perjalanannya dari Durbar hinggalah disertai yang di-Pertuan Negeri Sabah dan Sarawak selepas pembentukan Malaysia. Okey, sekarang kita dah tahu sejarahnya. Apa pula fungsi Majlis Raja-Raja hari ini? Jom tengok. Kuasanya dilambangkan oleh mohor besar ini, yang dijaga oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Antara peranan terpentingnya, memilih Yang di-Pertuan Agong dan menasihati pelantikan jawatan-jawatan utama negara. Majlis ini juga sangat penting dalam hal undang-undang, terutamanya yang melibatkan pindaan perlembagaan persekutuan. Pendek kata, Majlis Raja-Raja ni berperanan sebagai check and balance dalam sistem demokrasi negara kita. Institusi ini memang unik, tak ada di negara lain. Jadi, macam mana kita sebagai rakyat nak menghargai warisan ni?